بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا الأمين الرسول الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Yang dihormati Al-Fadhil pengurusi majlis, yang dihormati Al-Fadhil sahabat saya, Ketua Dewan Pemuda PAS Fadhil Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS Pusat, Ashabul Fadilah, Naib-Naib Presiden, yang berhormat Saudara Salahuddin Ayub, yang berhormat Datuk Mahfuz Haji Omar, Al-Fadhil Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia, berbahagia Datuk Mustafa Ali, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS Pusat, tetamu-tetamu kita, Saudara Samsul Iskandar, Ketua Pemuda Angkatan Pemuda Keadilan, yang berhormat sahabat saya Saudara Anthony Lok, Ketua Pemuda DAP, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa yang hadir pada malam ini, Duyufina al-kiram, wa khasatan Ustaz Dr. Nassar, tetamu-tetamu daripada Indonesia, daripada Singapura, dan seluruh para mu'tamirin, perwakilan dan pemerhati yang dihormati dan sekalian, wahayyakum bitahiyatul Islam wa tahiyatul Islam wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada Dewan Pemuda kerana sekali lagi kita berhimpun pada malam ini untuk majlis perasmian muktamar kali ke-52. Saya nak mulakan ucapan perasmian ini dengan mengucapkan ucapan terima kasih kerana pada malam ini dapat satu pengalaman baru merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat. Pertama kali dalam sejarah hidup saya dapat naik superbike, dibawa daripada Masjid Shah Alam tadi dengan motor besar sehinggalah ke Dewan ini. Itulah pengalaman pertama yang saya rakamkan tahniah kepada Dewan Pemuda, khususnya kepada DEX ataupun satu jawatan kuasa khas yang ditubuhkan oleh Dewan Pemuda ini untuk mengolah hal-hal yang berkaitan dengan motosikal dan sebagainya. Kalaulah tidak ada had umur untuk orang jadi anggota DEX ini, rasanya nak macam apply jadi anggota DEX, insya-Allah. Yang keduanya, saya lihat tidak ada orang yang menyebut. Saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan tahniah wa jazakumullah khairal jaza kepada unit amal yang merupakan antara mereka yang pertama tiba di Hulu Langat ketika berlaku kes tanah runtuh baru-baru ini. Mereka inilah yang merupakan the unsung heroes, hero-hero yang tidak disebut namanya. Alhamdulillah, beberapa surat khabar media arus perdana ada ambil gambar ketika berlaku peristiwa tersebut. Nampaklah t-shirt yang dipakai oleh ahli unit amal kita, walaupun tak disebut bahawa unit amal ini adalah merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Dewan Pemuda, di bawah PAS. Tahniah kepada unit amal, tahniah kepada Dewan Pemuda. Tadi Al-Fadhil Ketua Dewan Pemuda telah menyentuh banyak aspek-aspek yang saya lihat bersifat luaran. Hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi yang diatur dan perancangan yang dirancang dalam kita mendepani kemelut politik yang berlaku dalam negara kita. Persiapan-persiapan khasnya untuk pilihan raya umum ke-13. Dan saya seperti juga beliau tadi mengharapkan agar ucapan
Kalau boleh saya sebut ucapan dasar beliau tadi, besoknya nanti akan dibahaskan dan dijadikan agenda bertindak untuk Dewan Pemuda dalam tempoh setahun yang mendatang ini, yang merupakan tahun yang amat penting dan amat kritikal bagi kita, kerana rasanya kalau tidak bulan 6, kalau tidak bulan 7, pasti insya-Allah di bawah kepimpinan pemuda yang akan diputuskan besoklah kita akan masuk berdepan dengan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-13 insya-Allah. Kalau dia telah menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan aspek luaran, izinkan saya pada malam ini untuk kita melihat juga aspek-aspek dalaman dalam organisasi kita supaya seimbang pergerakan kita berdepan dengan musuh politik kita, selain daripada perancangan di peringkat luaran, selain daripada strategi yang kita atur, tapi khas sekalian, ma'syaras syabab, hal yang berkaitan dengan aspek dalaman juga amat penting untuk kita berikan perhatian. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kita bermuktamar kali ini, izinkan saya mengungkap semula dan melakar kembali secara ringkas lanskap Parti Islam se-Malaysia yang sama-sama kita warisi daripada pimpinan asalnya, bertujuan supaya kita, terutamanya generasi muda pelapis seperti Dewan Pemuda yang menghimpunkan warisan ulama dan intelek muda, sentiasa tidak lupa, malah benar-benar jelas dalam meneliti hala tuju kita sekarang dan merangka jejak-jejak langkah kita ke arah masa-masa yang mendatang. Sidang hadirin para muktamirin dihormati sekalian, penglibatan kita dalam pentas politik nasional juga terangkum dalam kaedah siasah syariah yang amat jelas, kaedah tahaluf siyasi yang mengizinkan kita bergabung dengan parti-parti lain seperti pengalaman kita sebelum ini bersama dengan Semangat 46 dan kini dengan PKR dan DAP di bawah bendera Pakatan Rakyat. Sesungguhnya, alhamdulillah, PRU ke-12 telah menghasilkan kemenangan terbesar kepada barisan pembangkang dalam sejarah tanah air, ekoran tsunami politik yang berjaya menggerakkan kesedaran rakyat, menolak politik rakus, penuh licik, politik busuk dan politik penuh tipu hela. Sepanjang lebih kurang 1 dasawarsa yang lalu, semenjak berjaya menempah 27 kerusi di Parlimen pada pilihan raya 1999, kita berjaya menawan semula Terengganu meskipun terpaksa berundur pada tahun 2004, namun mengekalkan Kelantan sehingga ke hari ini, menerusi tsunami politik pertama tahun 2008, walhamdulillah. Dalam tempoh yang sama juga kita mendapat kepercayaan dan sokongan daripada kaum-kaum bukan Melayu, kaum bukan Islam, sehingga tertubuhnya Kelab Penyokong PAS yang kemudiannya alhamdulillah kita pertingkatkan pada muktamar yang lepas kepada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Alhamdulillah, hasil berkat daripada usaha kita itu, suara kita berkumandang deras di negeri Sarawak, bumi Kenyalang, dalam keputusan pilihan raya lepas yang baru saja kita berada di sana bersama-sama. Masyarakat syabab, wahai pemuda sekalian, sesungguhnya kita kini sedia menanti untuk memuktamadkan percaturan politik murahan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-13 yang bakal mendatang dengan memanfaatkan momentum politik semasa. Ikhwan sekalian, untuk merealisasikan hasrat ini, kita mesti bersedia mengubah minda rakyat jelata untuk benar-benar memahami mission kita. Dan apakah bentuk lanskap politik yang akan kita bina jika kita berjaya menguasai Putrajaya. Pengalaman di 4 negeri yang sedang kita kuasai, mesti kita manfaatkan sepenuhnya sebagai bukti ketelusan kita. Menjadi blueprint bentuk kerajaan yang akan kita bina kelak. Hanya dengan bekerja dengan cara yang betul, mengatur langkah cermat dan menyeluruh, pandai membaca taktik musuh dan seumpamanya,
akan membuahkan hasil yang kita ingini. Dan jika kita pelajari kejayaan rakyat di Tunisia, Mesir dan kini di Libya, kita akan dapat memanfaatkan kebijaksanaan mereka. Kebangkitan di Tunisia dicetuskan oleh seorang pemuda yang bernama Bouazizi. Dengan semangat yang dibakar oleh Bouazizi, dunia Arab bertukar, kerajaan runtuh, dan satu lanskap politik baru akan terbentuk di Timur Tengah insya-Allah. Kita hayati semangat Bouazizi. Kalau di Tunisia ada Bouazizi, kalau di Mesir ada pemuda-pemuda, insya-Allah lakaran itu akan turut sama berlaku di Malaysia ini dengan didahului di saf hadapannya oleh Dewan Pemuda PAS insya-Allah. Ingatlah bahawa rakyat jelata yang membuang undi semasa pilihan raya itulah yang bakal menentukan kemarahan kita mendaki Putrajaya melalui sistem demokrasi berparlimen yang sama-sama kita pegang berdasarkan kepada perlembagaan negara. Kita mesti mencari kaedah terbaik dan terbijak untuk melakukan transformasi kepada rakyat yang bakal mentransformkan kerajaan UMNO Barisan Nasional sedia ada kepada PAS Pakatan Rakyat insya-Allah. Wahai syabab, bersedialah kalian, wahai rijalud dakwah PAS, bersedialah kalian, sahutlah seruan jihad yang berkumandang yang ditiupkan oleh Islam. Persiap-siagakanlah diri kita melakukan jihad dengan ilmu dan amal, pendedahan dan pengalaman, taktik dan strategi, blog dan tulisan, ceramah dan kempen, dengan memanfaatkan IT dan kelengkapan tercanggih masa kini yang memang mampu dikendalikan oleh adik-adik saya sama ada di hadapan ini, di dalam Dewan Muktamar ini, ataupun adik-adik saya yang di luar sana, di seberang laut yang sedang menonton secara live menerusi internet dan web TV, di bandar-bandar raya dan juga di non jauh di kampung-kampung. Perhatikanlah ingatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan itu kamu menggemparkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Saudara-saudara sekalian, sejarah telah mencatatkan bahawa PAS muncul daripada kalangan ulama bebas, ulama dari Hizbul Muslimin, yang sebahagian lagi ulama dari dalam UMNO yang juga mendapat didikan daripada Ma'hadul Ihya Al-Sharif Gunung Semanggul di Perak. Atas sebab perbezaan ideologi politik dan pertentangannya dengan UMNO sebenarnya disebabkan faktor perbezaan dalam memahami Islam itu sendiri. Hari ini, kerana UMNO mempunyai tafsirannya amat longgar mengenai Islam berbanding dengan PAS, dari undang-undang tubuhnya sehinggalah kepada perjalanan parti, sebenarnya UMNO yang terlalu pragmatik telah mentafsirkan Islam mengikut acuan politik ala Niccolo Machiavelli. Islam ditafsirkan mengikut kepentingan mereka. Hal ini amat berbeza, alhamdulillah, dengan PAS. Saya telah banyak kali mengungkapkan kalimat, bukan saja dari segi amalan politik kita berbeza dengan UMNO, ta'arif politik kita juga berbeza dengan UMNO. Walaupun telah banyak saya sebut, saya ambil kesempatan pada malam ini untuk diulangi. Ta'arif politik yang diajar kepada kita adalah as-siyasatu fa'lun ma kana yakunun nas aqrabu ila as-salah. Berpolitik kita adalah untuk kita gunakan kuasa politik dan keupayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya liyakunun nas aqrabu ila as-salah, supaya manusia itu dekat kepada kebaikan. Sebenarnya sikap PAS adalah amat jelas. PAS berjuang atas nama Islam. PAS tidak ta'assub dengan partinya atau namanya PAS. Sikap terbuka ini amat jelas. Terbukti apabila kita sering mendengar kata-kata yang diungkapkan oleh pimpinan-pimpinan agung kita yang sentiasa menyebut bahawa PAS akan bekerjasama dengan mana-mana parti yang menyokong cita-cita dan dasar perjuangan PAS, iaitu Islam, demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Istiqamah inilah
yang menyampaikan ataupun berjaya membawa PAS sampai ke tahap ini. Walaupun berbagai isu cuba dibangkitkan, sama ada oleh media, sama ada oleh musuh politik kita, tetapi istiqamah kita seperti mana saya sebutkan tadi telah berjaya membawa PAS sampai ke tahap ini. Dan rasanya saudara-saudara sekalian, tidak salah kalau saya ambil ungkapan kata-kata Thomas Jefferson dalam hal ini, bila beliau pernah mengungkapkan satu kalimat dengan menyebut, in matters of style swim with the current, in matters of principle stand like a rock. Prinsip inilah principle centered leadership yang diagung-agungkan oleh penulis-penulis buku, yang diagung-agungkan dalam dunia manajemen sekarang ini, sebenarnya telah menjadi teras dalam perjuangan PAS semenjak mula ini ditubuhkan, sehinggalah kita sampai ke tahap ini dari segi kemajuan kita menangani arus politik dalam negara kita Malaysia ini. Saudara-saudara sekalian, kita menanti dengan penuh teliti PRU ke-13. Sesungguhnya kita telah renangi badai dan onak yang melanda. Malahan sudah ada anggota kita yang gugur syahid sewaktu menegakkan kalimat tauhid. Dan kita sedar gelombang tsunami politik kedua ini memerlukan gembelingan tenaga yang lebih kuat untuk merangkul semula takhta pemerintahan daripada pemerintah sedia ada yang sejak daripada tahun 1955 lagi gagal melaksanakan tanggungjawab dan accountability-nya kepada rakyat jelata. Sesungguhnya, untuk merealisasikan matlamat yang kita sebutkan sebelum ini, Barisan Kepimpinan Pemuda mestilah memiliki kesediaan dan keupayaan dalam banyak aspek. Pertamanya, untuk terus bersama dan menyokong pimpinan dengan penuh tekad, dan keduanya bersiap sedia mengambil alih barisan kepimpinan yang sedia ada. Kelangsungan sebuah organisasi politik seperti PAS amat bergantung kepada jentera kepimpinan yang ampuh dan anggota yang lengkap terlatih. Dengan mengambil kisah sahih daripada Al-Quran dan sirah nabawiyah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatlah kita simpulkan bahawa sebuah jamaah Islam seperti PAS yang berjaya itu mesti memiliki sifat-sifat berikut. Pertamanya, memiliki ilmu yang benar. Keduanya, matlamat perjuangan yang jelas. Ketiganya, tanzim yang tersusun kemas. Keempat, manhaj perjuangan yang jelas. Kelima, barisan kepimpinan yang berkeupayaan. Keenam, pengikut yang faham, taat dan istiqamah. Dan ketujuhnya, dianggotai oleh ahli di pelbagai peringkat. Semuanya itu ada dalam PAS, alhamdulillah. Semuanya itu terangkum dalam jamaah kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah terus-menerus menjalankan proses penggilapan agar cahaya yang keluar itu nanti terus bergemelapan sehinggalah ke akhir ayat kita nanti insya-Allah. Dalam pertembungan dengan musuh-musuh Islam, jamaah Islam harus meneliti batas keupayaannya. Harus diingat, saudara-saudara sekalian, kekalahan dalam satu pertembungan boleh ditafsirkan sama ada satu, kerana perencanaan musuh terlalu baik, ataupun dua, penyusunan organisasi kita yang lemah. Dalam kelemahan kita dapat berlaku melalui tiga cara. Pertama, sama ada kelemahan dalaman yang sangat rumit. Yang kedua, ancaman luar yang terlalu hebat. Dan tidak pelik juga mungkin kerana kedua-duanya sekali. Pemuda, khasnya pemimpinan, haruslah meneliti bersungguh-sungguh segala permasalahan penyusunan tanzim jamaah. Pimpinan mesti mempunyai keupayaan mengesannya dari peringkat awal lagi dan sekurang-kurangnya dapat mengawal keadaan. Berdasarkan pengalaman beberapa jamaah Islam, adalah didapati masalah dalaman amat rumit untuk diselesaikan begitu saja. Kepimpinan yang berceraru akan menyebabkan organisasi lemah dan pengikut tidak dapat dikawal. Dalam hal ini, kembalilah kita melihat kepada pesanan yang ditinggalkan oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna yang telah mengingatkan kepada seluruh anggota Al-Ikhwan ketika itu apabila beliau berkata, saya tidak bimbangkan keadaan kamu dan ancaman musuh-musuh Islam. Tetapi apa yang saya bimbangkan ialah diri kamu sendiri. Saya tidak takutkan ancaman orang-orang Inggris terhadap kamu, atau orang-orang Amerika atau Rusia atau lainnya.
Yang saya takutkan ialah kamu melakukan dua perkara. Pertamanya, kamu mengenepikan Allah, lalu Allah mengenepikan kamu. Dan yang keduanya, kamu berpecah belah sesama sendiri, maka kamu tidak akan berguna lagi. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya jalan dakwah yang sedang kita lalui ini memang berliku. Dan tidak pernah dihampar dengan bunga-bungaan yang harum. Tetapi jalan yang susah dan panjang. Kegagalan PAS memerintah negara sepenuhnya sehingga kini melalui sistem pilihan raya bukanlah hujah bahawa kita berada di atas paksi yang silap. Kegagalan PAS memenangi sebarang kerusi di Sarawak baru-baru ini tidak bermakna PAS hilang tujuan atau kepimpinan salah haluan. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala masih sayangkan kita lalu menguji kita. Iman dan takwa kita masih perlu kita tingkatkan. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan sifat-sifat sebenar ujian dan cabaran dakwah itu sendiri dengan peringatannya dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mesti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang berdusta. Masyarakat syabab, wahai pemuda yang dihormati sekalian, dalam konteks PRU ke-13 yang semakin hampir, kepimpinan pemuda mestilah bersiap siaga menyediakan calon-calon yang mantap dan berwibawa. Calon-calon berkaliber dan mempunyai pengalaman memimpin jamaah supaya mudah diterima seluruh rakyat jelata. Jika kita menerima pentas politik sebagai sebahagian daripada medan dakwah kita secara serius, maka kita juga kena serius menyediakan bakal-bakal calon pilihan raya berpotensi tinggi hatta dihormati musuh politik kita sekalipun. Dalam pada itu, amatlah penting bagi kita yang berada di atas jalan dakwah ini memelihara keaslian dakwah, memelihara martabat Islam yang dibawa, dan memelihara kesucian nama jamaah Islam yang kita anggotai ini, yaitu Parti Islam se-Malaysia, supaya parti kita dan Islam yang kita bawa ini tidak menjadi bahan ketawa dan fitnah orang lain. Dalam satu pertemuan khas di satu muktamar yang menghimpunkan belia-belia Islam, satu ketika dulu almarhum Al-Ustaz Mustafa Mashhur telah menggariskan beberapa bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh para duat dan mujahid dakwah itu sendiri. Di antara lainnya, beliau menggariskan pertamanya, menyeleweng dari landasan asal dan kefahaman tentang Islam dan jamaah. Yang kedua, tidak mengutamakan aspek tarbiyah. Yang ketiga, mendedahkan jamaah kepada orang luar. Yang keempat, mengenepikan syura dan nasihat yang berguna. Yang kelima, mengutamakan kulit bukan isinya, banyak bertengkar tapi sedikit bekerja. Yang keenam, berjalan mengikut kaki tanpa panduan yang sahih. Yang seterusnya, cenderung kepada masalah furuk dan mengetepikan dasar. Saudara-saudara sekalian, dengan memahami bahawa jalan dakwah itu amat berliku dan dipenuhi ranjau berduri, maka Imam Hasan al-Banna sekali lagi telah menggariskan rukun-rukun dakwahnya, peringkat-peringkatnya ataupun yang disebut sebagai marahil ad-da'wah, di mana rukun-rukun al-faham, rukun al-faham saja mempunyai 20 buah huraian daripada 10 rukun bai'ah sebagai asas dan dasar fiqh dakwah yang wajib diikuti oleh setiap mujahid ad-da'wah. Sesungguhnya antara yang hak dan yang batil ada pertentangannya yang nyata. Ia memerlukan kesabaran dan ketekunan memikul bebanan yang berat. Ia memerlukan kemurahan hati. Ia pemberian dan pengorbanan tanpa mengharapkan hasil yang segera. Tanpa putus asa dan putus harapan. Yang diperlukan ialah usaha dan kerja yang terus menerus dan hasilnya terserah kepada Allah di waktu yang akan ditentukannya. Akhlak dan adab jamaah, akhlak dan adab anggota jamaah adalah antara nadi terpenting dalam perjalanan sebuah jamaah Islam. Di dalam rangka amal jama'i, setiap langkah ahli PAS tidak kira apa jawatan yang dipegangnya, sama ada di cawangan, di kawasan, di negeri ataupun pusat, akan mewakili dan melambangkan imej dan hasrat parti atau jamaah. Kesilapan ahli
akan menempelak masalah dan musibah kepada jamaah. Ahli mesti memelihara keperbedaan diri dan jangan membuka diri kepada sebarang fitnah yang boleh merosakkan diri dan membawa padah kepada jamaah. Pimpinan pula sebagai anchor jentera pengurusan dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap organisasi jamaah. Kita amat bernasib baik dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala jamaah Islam yang bernama PAS ini yang ditakbirkan dengan ulama-ulama yang ramai di kalangan kita, dengan gabungan latar belakang yang berbeza di kalangan kita, dan kita berdoa agar jamaah kita terus dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan sekalian, akhirnya PAS sebagai sebuah parti politik Islam insya-Allah akan terus memainkan peranan utamanya meletakkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber sahih rujukan dan dasar perjuangannya dengan berteraskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahmalan syura yang berkesan akan membantu pimpinan mengemudi organisasi dengan cekap dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gabungan di antara barisan pimpinan yang bijak dan pengikut yang setia di bawah manhaj yang tersusun kokoh akan menghasilkan natijah yang diharapkan dan bakal melahirkan jundullah yang dinantikan. Sebarang usaha yang dilakukan di luar daripada kaedah-kaedah tersebut harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai amal-amal Islam, kerana bagi kita yang mendukung Islam, tujuan tidak menghalalkan cara. Politik ala Machiavelli adalah haram dan tidak dapat diterima langsung. Kita mesti berani, mesti bijak dalam berjuang kerana kebenaran, dan kita menolak apa-apa yang batil dan mungkar walaupun daripada anggota jamaah kita sendiri. Ikhwan sekalian, akhirnya himpunan pemuda sudah tentu tidak akan berakhir ataupun sudah tentu tidak akan berlangsung kalau tidak disuntik dengan semangat. Ramai yang telah mencetuskan semangat dalam jemaah kita. Orang-orang yang terdahulu daripada kita hebat dengan semangat mereka. Saya terjumpa satu kisah yang berlaku kepada almarhum pimpinan kita pada tahun 1964 yang bernama almarhum Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Ketika beliau dijemput untuk menghadiri satu ceramah, dia yang dipetua PAS pada ketika itu. Ceramah ini di sebuah kampung namanya Kampung Relau di negeri Kedah. Yang hadir dalam ceramah itu hanyalah 20 ataupun 30 orang. Ketika beliau nak berucap, beliau telah didatangi oleh penganjur ceramah, minta supaya ceramah itu dihentikan dan dialih ke kampung yang lain. Kerana Kampung Relau ini agak terperosok ke dalam, nak dipindahkan tempat yang lain supaya crowdnya lebih besar. Ikhwan sekalian, jawapan daripada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi adalah, walaupun 20 ataupun 30 orang yang mendatang dengar ceramah beliau, tapi beliau telah menyebut, biarkan pokok getah yang duduk di sekeliling kita ini menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita telah menjalankan tugas untuk melebarkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan sekalian, Allahumma shahad, Allahumma shahad inni qad ballagh, Allahumma shahad inni qad ballagh, Allahumma shahad inni qad ballagh. Ya Allah, ya Tuhanku, bersaksilah bahawa kami telah melakukan takat mana yang kami mampu pada ketika ini. Bantulah kami, permudahkanlah urusan kami, dan tolonglah kami bagi membolehkan kami memberi maksima yang lebih daripada apa yang kami miliki ini, semata-mata tidak lain melainkan kerana cinta kami kepadamu, cinta kami kepada agamamu, dan cinta kami kepada parti ini. Ikhwan sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama merasmikan muktamar Dewan Pemuda PAS kali ke-52 ini. Mudah-mudahan apa yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala wa amruhum syura bainahum akan menjadi realiti dalam perhimpunan kita, akan menjadi penyebab kepada kekuatan jemaah kita, dan akan menjadi penyebab kepada kemenangan Islam di bumi Malaysia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, 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 walillahil hamd.